So kita nak gerak ke Bangkok, Thailand. Ini adalah competition yang one of the most biggest competition dekat Thailand lah. Fitway Classic. Dia tak banyak kategori tapi dia open. Cash prize dia pun besar. Dia punya lucky draw dia pun besar. Event dia besar. Last saya pergi 2018 ke 2019 tu. Lepas tu dah tak ada lepas PKP. Sekarang ni dia buat comeback. So jom. Sejam setengah. 1 jam. 2 jam. 1 jam 40 minit macam tu lah. Penerbangan sehingga pesawat mendarat. Terima kasih. Roti wholemeal saya makan ni. Sekarang ni saya nak tanya Coach Salim kenapa roti ni bagus. Okay, Coach Salim, kenapa roti wholemeal ni lagi bagus daripada roti putih? Okey, perbezaan dia ialah kalau white bread ni dia dah consider processed food lah. Ya. Kalau wholemeal ni dia masih dalam kategori tinggi fiber yang semi processed lah. Jadi penukaran kepada gula tu white bread lebih cepat, lebih laju berbanding dengan roti wholemeal lah. Ya. Jadi lebih selamat wholemeal lah. Dia ibaratkan slow release. Ya. So kalau macam nak workout tapi nak yang laju, roti putih. Boleh, tak ada masalah sebab kita nak workout, kita memerlukan tenaga. So boleh je ambil roti putih tu, tak ada masalah pun. Kita dah sampai dekat airport. Apa nama airport ya? Don Muang. Kita dah sampai. Okay guys, so sekarang ni kita akan heading to tempat untuk register dan timbang berat badan. Kira register lah. Dia bukan event yang competition lagi. Event competition tu esok. Tapi macam sekarang ni, hari pertama ni selalunya dia akan timbang berat badan, ukur tinggi. Dan register lah untuk semua atlet yang masuk competition ni. Dia bukan event lagi, event esok. Right? So kita just nak tengok suasana dia timbang berat badan, register dia berapa ramai atlet dia. Alright, jom. Ya, so sekarang kita dah sampai dekat tempat register untuk atlet dia. Fitway Gym. Ini dia ada banyak Fitway tapi ni yang first. Betul lah? Ya. Bila last saya datang sini gym ni? 10 tahun dah kan? 10 tahun dah, 2016 guys. 10 tahun. Yang masa tu compete dah kat sini? Compete. Tak. Bawa atlet. Bawa atlet. Bawa dia nak. So 10 tahun time tu saya tak boleh beritahu lah. Okay, so kita masuk, kita tengok. Jom, tolak lagi. Tolak lagi. Okay guys, so inilah price dia. Bang. Saya tak faham sangat berapa price dia, tapi inilah price untuk atlet yang menang. So bang, ni berapa? RM30,000 Malaysia. Nombor 1 RM30,000. Ini RM20,000. Dalam Nombor 3 RM10,000 guys. Yang ni boleh beli lah. Dia ada banyak, dia ada 3 kategori. Tapi paling ni RM30,000 lah. Open boleh beli guys. Open dia tak ada kelas. Kita tengok esok besar-besar macam mana. Okay, selamat.
Very long no see. You still big, eh? Yeah, that's it. Too old, you know. You how old, you know? 59, 61. 2 years. But you still very fit. Orang lama kan sawan kan. Ya, okey. Okey. Okey, thank you. So sekarang ni saya nak test mesin Panata. Ni ambassador dia Phil Head kan? Phil Head kan? Panata. Oh, berat tu. Oh. Okey ah. Panata. Bang. Mesin Panata guys, warna pink. Ya, yang dekat sini. Yang ni mesin pullover tau. Lain daripada lain sikit lah. Ui, ni lagi sedap daripada TNT. Sebab TNT punya spek dia besar sikit. Yang ni dia kecil, nice tak tangan. Panata. Boleh bawa balik je mah? Harga Panata. So kalau korang nak bag yang macam Dorian Yates, inilah mesin dia guys. Pullover. Konten kan? Konten. Ada boleh? Mesin dia pink. Limau apa nama tu? Limau Bali tu. Oh dengan masa dia dari segi kualiti dia lagi okey dan harga. Kita baru sampai dekat hotel ni. Korang boleh tengok dua visual, depan dan belakang kan. So di muka saya. So untuk malam ni tak ada apa guys. Sebab tadi pun kita dah tengok diorang register. Esok event dia, esok kategori main fizik, lepas tu lusa kategori klasik dan juga bodybuilding. So apa nanti kita stay tune dan saya akan update macam mana tim Malaysia. Tadi ada dalam 6 orang kot tim Malaysia tadi. So yang belum follow dulu, yang belum subscribe je. Assalamualaikum guys, selamat pagi. So hari ni kita nak pergi event tu, Fitway Classic 2026 yang berada di Bangkok. So sekarang ni kita nak pergi tempat event dalam 800 meter. So kita naik tut-tut je lah. Boleh aja. So inilah tempat event dia guys, Fitway. Kemah putih semua. Oh my god มาจากไนจีเรียนะคะเนี่ยที่เราจะกินเป็น100 กิโลคุก100 กิโลแบบเพื่อนเลยโอ้ยชั่วโมง Tak boleh lah guys. Tak lepas guys. Macam mana? Dengan ikut lah. Dengan lembik tu.
Prize money of 150,000 baht. 60 kaki ular. Sekarang ni saya tengah jalan-jalan dekat dia punya luar mall dia, which is dia pasang khemah yang besar kat sini. Selain daripada event bodybuilding, Lucky Draw Gold Bar, dan dia ada event strongman juga. Dan marilah kita tengok. Syalim, berdiri sebelah tayar dia, Dim. Berdiri sebelah tayar dia. Oh. Besar tu. Ni kalau lenek aku ni memang tak ada radar. Hilang ni radar terus. Kita ada protein kat sini. Yang ni satu tong ni mewakili 5 ekor lembu protein intake. Kalau saya makan ni, saya tak payah makan protein selama setahun dah, guys. Somebody on the phone. Kat sini pun ada juga, guys. Saya kalau nampak sweet potato ataupun big ledek memang tak boleh tinggal tu. Ni saya try Thailand punya. Tak ada plastik esok. Satu bag ni ada 2 ketul. 2 ketul ni dalam 149 baht bersamaan dengan RM18. Dapat ke dia? Dah try lah. Ada kat depan tu ya? Tak boleh tinggal, guys. Tak boleh tinggal. Kalau nampak ni aku kena beli ni. Sedap. Mana boleh dulu. So ini adalah sugar waktu sekarang ni. Kau boleh tengok kat sini. Semua ni protein punya. Alright, tapi ada yang tinggi kalori, ada yang rendah kalori, dan harga dia sangat murah. Kalau kau tengok 45 baht, mungkin dalam RM6 Malaysia. Kalau nak dapat protein ni, dia ada juga dekat Malaysia. Tapi harga dia dalam RM20 ataupun RM25 ke atas. Paling-paling pun RM13 lah saya pernah jumpa. Kalau ini baru RM6, so boleh dapat 2 botol. So antara tempat yang best untuk shopping. Selain daripada tu, kat supermarket dia banyak makanan yang macam makanan diet yang grill, tapi tak ada gula, tak ada minyak, and then dah boleh terus makan untuk orang yang diet. Dan kat sini mostly semua murah gila. Tengok salmon dia. Kalau korang tengok dekat sini, kalau saya pergi Rosham kan, salmon ni dalam 100 lebih lah. Kalau kat sini dalam RM70 dah boleh dapat seketul ni. So beza lah kan. Ada yang beza sikit, ada yang beza banyak. Kalau korang tengok dekat sini banyak gila barang saya dah beli. Antaranya yang paling the best macam ni lah. Dalam durian ni, dia durian kering tau, bukan durian basah. So memandangkan saya banyak berminat dengan makanan-makanan dekat Thailand. Waktu kita datang sini, PCA Thailand Natural tahun depan boleh consider tu nak masuk tu. PCA Thailand Game Natural, Federation yang baru juga, PCA nama dia. Kita tengok register dia, tengok tadi kalau cantik, tahun depan kita datang balik. Okay coach approve ke? Okay, saya nanti kita buat preparation yang padu untuk kontes tu. Kita cari tim nak, Kita cari tim. Siapa yang nak pergi sila daftar, ya. Sila daftar dengan Ustaz Samad Jim ataupun Alimuddin Ajim, ya. Dan kita akan hantar satu pasukan ke Bangkok tahun depan. Tapi disclaimer competition natural tau. PCA natural. Jangan pakai barang tau. Tak boleh pakai barang. Ya. Okey. Real food. PCA Thailand 2027. Kita orang datang. What's up guys, so malam ni kita nak pergi gym. Nama dia Fitway Gym juga. Tapi bukan dia macam hari tu. Ini gym Fitway yang branch lain punya. So saya terpaksa naik Grab dan Grab motor. Dan
Jom kita pergi workout today. Sampai gym, tiba-tiba gym tutup pula sebab event Fitway tu. Saya nak pergi, kan saya pergi event Fitway. So gym Fitway ni tutup 2 hari. Hari ni dengan esok. So aku, tak apalah kan. So kita pergi gym lain. Harap gym tu okey lah, best. Okay guys, so dengan ini hari ini berakhirlah sudah hari pertama di Thailand, Bangkok, Thailand. Competition Fitway Classic 2026. So sekarang ni saya on the way balik ke hotel selepas workout. So saya memang suka jalan kaki tau. Daripada mana-mana kalau pergi travel memang saya suka jalan. Tapi aku tak tahu jalan dia bawa aku ni, Google bawa aku ni kosong ya. Alright. So macam tadi ada atlet kita yang dapat blessing, contohnya daripada atlet Malaysia, contohnya macam K7 dapat top 3 kategori men fizik, dan Farouk Ibtisam daripada Sarawak dapat nombor 2 kategori klasik fizik. So kita tengok esok kategori bodybuilding pula. Let's go. Balik. Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Shazali. Ini dah tengah video ni, tak payah welcome kan. So kita sekarang dekat hari kedua sama dengan Abang Faris dan Coach Salim sana. So hari ni kategori bodybuilding guys. So dalam 4 orang Malaysia, 4 orang Malaysia yang saya tahu atlet bodybuilder yang akan masuk hari ni. So marilah kita bagi support dan tengok. Yang penting kategori bodybuilder ni semua keras-keras tau. Semua keras dan ni kategori open, tak ada berat. So siapa paling besar, siapa paling the best, champion. Champion dia dapat bawa balik 30,000 bang RM30,000 Malaysia guys, 250,000 baht. Kalau korang nampak yang tengah beratur panjang kan, sepanjang-panjang alam ni semua bukan masuk competition tau. Tapi diorang beratur untuk itu dia guys, lucky draw emas berharga saya tak ingat berapa ni, tapi kalau duit Malaysia dalam 400,000 ringgit Malaysia. So boleh beli sebiji rumah lah, sebuah rumah. Okay? So aku tak tahu ada orang ni ada yang main gym ke tak main gym, tapi diorang beli je protein. Lagi banyak beli protein, lagi banyak point, lagi banyak peluang nak dapatkan gold bar. Alright. So daripada semalam sepanjang-panjang alam diorang kata. InsyaAllah mana tahu ada rezeki dapat gold bar kan. Thank you. Apa? Cookies and cream. Kreatin pun ada tak? Kreatin pun ada. Okay, siap. Relax. It's my mind. My mind. Malaysia. Sebelah. Apa ni? Jeli. Oh. Garam. Oh. Oh. Salim. Yes. So macam tadi baru lepas pre-judging and tadi habis dalam pukul 1. Lepas tu nak tunggu final pukul 6 ke 7 petang tu. So ada lagi 5-6 jam. So sementara tu kita jalan-jalan dan massage sekejap.
number 100, Noor Sufyan Hamisan in second place there. Weight Classic 9.0, 2026. You know who he is. He's a man that made the tire look like it weighed nothing. He's a man that made the truck look like it came out of a toy box. Ladies and gentlemen, your winner, Mohammed!เขาบอกเลยว่าเนี่ยคะแนนใกล้เคียงมากเลยครับที่หนึ่งครับ44คะแนนที่สอง43 Okay, kamu. Assalamualaikum guys, welcome to mana ada welcome, aku dah nak balik KL ni. Alright guys, so quick update dekat sini. Habislah event Fitway Classic 2026, antara competition terbesar di Thailand yang ramai orang datang. Ada yang daripada Rusia, ada daripada Pakistan. Memang open to all nationality. Alright, so yang bestnya guys, kan dia ada banyak kategori. Kita start kategori main fizik. Nombor 3 jatuh dekat Malaysia, K7. Lepas tu kategori klasik fizik, Farouk dapat. Farouk pun nombor 3, Farouk nombor 2, Farouk Ibtisam daripada Sarawak, kategori klasik. Lepas tu kategori bodybuilding, atlet Malaysia ada 3 orang pergi final. Final top 5 je, dia tak ada 10, top 5 je. 3 orang pergi final. Nombor 4 Farouk Ibtisam, lagi sekali dia dapat. Lepas tu nombor 2 Abang Pian Misan dapat nombor 2. Dan yang pertama Kumarasan. Pertama tu hadiah 250,000 baht, bersamaan dengan RM30,000 duit Malaysia. Tapi nak bawa balik sini, nak bawa balik KL, mesti ada tax dia lah. So tak adalah dapat 30,000, mungkin ada kurang-kurang sikit. Saya tak tahu berapa persen dia dapat. Selain daripada tu, dia ada kategori strongman juga kan. Dan strongman nombor 1 dapat dekat atlet Malaysia juga, Arif Khalil. So dapat bawa balik 30,000 juga, tapi kena tolak tax apa semualah. Alright, so itulah antara event Fitway. Dan guys, terima kasih kepada siapa yang tengok video ni. Banyak soalan yang saya akan dapat, Zim bila nak masuk competition mana, bila. Saya akan jawab untuk next video, sebab next video saya dah start diet dan saya dah mesti akan banyak video menyusul lah di YT channel. Jangan lupa subscribe untuk terlepas video-video yang akan datang. Dan guys, kalau korang nak dapatkan suplemen yang best ataupun suplemen yang saya recommend korang pakai tu, dan saya pun pakai, so trusted lah. Ada lab test sekali, korang boleh pergi kat saya punya account TikTok ni. Kalau awak jenis korang pergi je dekat situ, korang tekan beg kuning, korang boleh tengok semua suplemen tu saya pakai, okay. So kalau korang nak cek kreatin, protein dalam masa sama, korang nak support saya, korang boleh beli kat situ. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang dah pernah beli. Kalau korang tak tahu nak beli kat mana, nak beli macam kreatin tapi tak tahu yang mana trusted, saya recommend, boleh pergi, semua kat situ saya pakai. Alright guys, terima kasih banyak. Kita jumpa next video competition 2026. Let's go.